Ini adalah Honor 600. Aku nak tunjukkan korang apa korang akan dapat bila korang beli ni. So first kali korang akan nampak, tu dia, memang cantik. Korang akan tengok lebih jelas kejap lagi. So, kemudian korang akan dapat macam biasa SIM injector tool dengan case clear. Korang familiar tak? Design kotak ni macam phone apa? Seterusnya korang akan dapat charger 80W supercharge. Dan korang akan dapat USB-A kepada USB-C. Tiba masa untuk kita tengok Honor 600. Wah, tu dia. Design dia memang unik. Dekat bahagian atas dia ada tulis AI kamera. Dekat bahagian bawah dia ada 200 megapiksel OIS. Untuk hasil gambar, hasil video korang boleh stay tune. Nanti aku akan tunjuk dalam next video. Dan sekarang kita nak pasang dia punya case. Wah. Fuh. Nampak premium weh. Serius lah. Memang premium. Dekat tangan aku sekarang ada 600 series. Korang nak tahu yang mana satu? Cuba korang komen.